Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kita pada kali ni, kita nak main game lagi. Yang ini adalah game Escape Evil Stepdad. Yang ni OB ya guys. Kepada yang baru masuk YouTube channel ni, korang jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share. Dan kepada yang dah subscribe, thank you and enjoy the video. Okay guys, so korang tengok tu kat bawah tu guys, Stepdad tu. Yang tiri ya guys. Dekat bawah tu dia tengah mesin rumput. Mesin rumput. Okay, so jom. Okay, kita tengok kita dapat lari tak daripada Stepdad ni. Ada lagi orang. Okay, so yang ni kita lompat macam biasa je sebab dia OB kan. Okay, so kita lompat. Okay, and dia ada checkpoint tau. Setiap tempat tu ada ada checkpoint. Okay, so dekat sini ada gergaji. Kita kena hati-hati. Okay, kita kena hati-hati. Okay, so kalau siapa yang tengok video Roblox Mariam sebelum ni, Mariam ada tukar Mariam punya avatar. Jatuh. Okay, Mariam ada tukar Mariam punya avatar ni. Ada rambut warna putih. Dia cantik sikit lah. Okay, so next. Okay, yang ni kena lompat juga macam biasa. Okay, sikit lagi. Korang tengok tu. Stepdad tu. Jatuh. Kita lompat lagi. Okay, so kita tengok. Okay, macam mana nak lompat ni? Macam susah je. Sekejap, kita try. Tengok Stepdad tu menyeramkan je guys. Mata merah. Jatuh lagi. Sekejap. Kita try. Kita tak boleh putus asa je guys. Okay, 1. Okay, 2. Lompat. Okay, bagus. Okay, sekejap. Okay, lompat. Okay, akhirnya je. Okay, yang ni ada ni pula. Okay, go. Okay, go. Okay, let's go. Okay, yes, akhirnya lepas je guys. Okay, so next kita pergi lompat ni. Okay, lompat ni. Wow. Mara tak tahu pula yang ada lubang kat situ. Mara ingat ke jalan biasa je. Sekejap, okay. Dia ada lubang. Mara ingat sebab tak nampak kan. Okay, lompat. Dah pergi. Okay, tak apa. Kita try. Kita tak boleh putus asa je guys. Okay, so we need to try. Okay, lompat. 1, 2, 3. Sikit lagi. Okay, yes. Akhirnya. Okay, kita masuk dalam ni. Okay, masuk dalam ni. Bagi Mariam game OB semua senang. Bagi Mariam lah. Okay, tapi tak tahu. Kita tengok game ni. Tengok tu. Stepfather. Mariam panggil stepfather lah. Stepdad tu macam ni susah. Okay, okay. 1. Okay, 2. 3. Okay, 4. Jatuh lah. Okay, tak apa. Okay, 1. 2. Okay, 3. 4. 5. Yes. Tengok. Okay, 1. Okay, 2. 3. Okay, 4. Last 1, 5. Okay. Okay, yang ni Mara rasa kena lompat. Kita kena lompat. Okay, kita kena lompat atas ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, yes. Macam tu lah. Wah, daging burger je guys. Macam sedap pula daging burger ni. Kita tengok. Cheeseburger. Double cheeseburger. Sedap lah. Okay. Macam mana? Daging ni kalau korang lompat, dia akan macam terbalik. So korang kena lompat cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, betul. Okay, so next jom kita masuk. Okay, ni apa ni? What is that? I've got you now. Wah,
Wih, dia tendang kita macam tu je ya guys. Kecil besar je aku tengok step pada ni. Tak apa kau tunggu. Dia paling marah macam tu je guys. Okay, kita cari ni. Tak apa. Kita redo. Okay, so dekat atas tu kan yang korang tengok ada yang warna biru. Yang itu dia nak tunjuk macam berapa jauh dah kurang boleh pergi. Okay, tadi Mariam tengok ada seorang yang dah kat depan. So Mariam, sekarang ni yang Mariam. Ya Allah. Sekejap. Okay, so dekat sini kita kena lompat dekat atas laser ni. Electric. Laser pula. Electric. Okay. Allah. Alah, macam mana macam susah aja ni guys. Macam susah aja. Okay, tak apa, kita try. Kita tak boleh putus asa. Kita tak. Okay. Nasib baik je guys. Okay. So next kita pergi ni apa ni? Lompat. Okay. Lompat. Lepas tu kita pergi ni ada benda ni. Nasib baik. Mariam nampak. Okay, so yang ni kita masuk dalam ni. Okay, ada apa ni? Mariam rasa macam senang je. Macam senang sangat. Ni Mariam rasa kena lari. Kena lari ya guys. Kena lari. Cepat. Sebelum stepfather ni dapat kita, baik kita cepat. Okay. So next, yang ni kita kena jalan. Okay, lompat. Ya Allah. Jatuh. Mariam kenapa yang ni macam susah nak tekan lompat Ke sebab button ni terlalu kecil? Okay, tidak apa. Okay, lompat. Okay, lompat. Allah. Hai, susah. Okay, tak apa. Kita try. Kita tak boleh putus asa. Okay. Kita kena lawan stepfather ni guys. Okay. Nasib baik. Nasib baik guys. Sikit je lagi. Okay, yang ni last. Okay. Okay. Wow guys. Dia rasa macam berdebar-debar. Yang ni macam mana pula? Okay, ni lompat. Okay, lepas tu Allah. Okay, sekejap. Ini macam semakin susah je ni. Okay, dulu lompat. Okay, lompat. Okay, Allah. Sekejap. Macam mana nak ni? Nak gerak macam mana? Mari tu sekat guys. Mari tu sekat dekat sini. Macam mana ni? Kita kena reset balik. Sekejap. Okay, so sekarang ni kita dah reset. Okay, so kita try balik. Tadi tak tahu macam mana boleh tersekat dekat situ. Okay, so kita lompat. Okay, kita pergi sini. Lepas tu kita pergi sini. Lompat. Okay, lompat. Si kata lompat. Okay, lompat lagi. Okay, bagus. Dah checkpoint. Okay, bagus sikit lagi. Oi! Baru cakap bagus dah jatuh ya guys. Tak apalah. Okay, so lompat. Nasib baik. Okay. Nasib baik ada checkpoint. Okay, so next macam mana ni? Kita kena pergi sini. Okay. Kita pergi. Lompat. Okay, jatuh. Nasib baik. Ni nak pergi mana? Okay, macam confused sikit sebab dia semua dia macam tempat lompat tu kan. Kita confused nak kena pergi mana next. Okay, so next kita pergi ni, lompat. Okay, alah senang je lah. Game Obby mana yang boleh buat Mariam susah? Macam kalah. Game macam buat macam senang sangat. Yang ni kena buat apa ni? Faham, kita ni lompat. Okay, next. Mariam seorang je yang main dalam ni. Kenapa yang lain semua macam kat belakang ni lagi ni?
Okey, lompat dah. Nantaklah orang lain kan. Kita fikir dekat kita je nak selamatkan Mariam ni daripada stepdad ni. Macam mana lah. Okay, so next. Oh, yang ni apa ni? Oh, nasib baik you Mariam tak lompat. Dia kena lalu sini. Okay, ni kena buat apa? Lompat kan? Oi. Oh, faham. Mariam kena, maksud kita dah duduk atas tu kan. Kita kena berjalan sambil lompat. Tak boleh macam lompat saja. Sebab benda tu macam takkan macam ni. Oi, laser sebaik. Okay, next. Oi. Oh, ada laser. Dekat bawah tu ada laser. Mari tahu dah ada laser tapi unexpected kan. Okay, push sikit lagi. Dia nak kena tapi nasib baik lah. Okay, yang ni sama macam yang kena lompat tadi. Cuma yang ni dia beza, dia kena laju lah. Okay, so wah, jatuh je guys, tak apa. 1, 2. Okay, lompat. 1. Aduh, ini susah je ni. Macam susah je ni. Okay, 2, 1. Okay, kita try. Okay, 1, 2. Okay, nasib baik. Okay, 1. Ni kena lompat mana? Oh, sini. 2. Okay, 1, 2. Okay, 1. Oi, banyaknya lompat ni. Banyaknya lompat ni. Okay, bagus. Akhirnya kita lepas juga ya. Okay, so next. Okay, ni ada benda ni. Kena hati-hati nanti kan. Habislah. Hancur kita. Hancur hati. Okay, lantaklah hancur hati ke hancur apa. Okay, so next. Okay, ni kita kena lompat lagi. Ya Allah, berapa banyak ni kena lompat ni. Oh, bawah tu korang tengok ada tajam tu. Oh, kena hati-hati nanti kan ngap. Okay, kena kesiap. Yang ni kita kena lompat. Okay, apalah warna game buat senang sangat guys. Senang. Bagi Mariam senang lah. Okay, checkpoint. Okay, ni apa? Oh, jatuh. Sekejap. Okay, Mariam kena lompat. Macam mana Mariam nak lompat ni? Sebab benda tu berpusing kan. Okay. Macam mana Mariam nak lompat pergi kat sana tu? Okay, dah. Settle. Senang. Okay, ni ada laser pula. Kita ada laser pula je guys. Okay, ada laser. Allah, jatuh. Alah, sibuk lah iklan-iklan ni. Dia apa dia letak? Owner game dia letak apa tu? Aduh, jatuh lagi. Ya Allah, yang nak jual tu dekat situ. Kita macam tak ni, macam mengacau kita kat ya. Okey, macam mana Mariam nak ni? Ya Allah, ya Tuhan, sebaik. Okey, ni macam mana? Allah, jap. Okey, sikit lagi. Allah. Okey, nasib baik dah lepas. Akhirnya lepas ya. Baru cakap lepas dah. Kalah dah balik. Aduh, Mariam ni tak suka lah yang part ni paling Mariam tak suka. Pening kepala sebab benda ni berpusing. Aduh, macam mana ni guys, macam mana ni? Wah, ya Tuhan ku. Okay, so setelah sekian lama ya
Mariam akhirnya lepas juga part tu. Okay, so next kita akan pergi dekat sini. Allah, alah. Guys, come on guys. Ya Allah, ya tu. Okay. Please. Kamu jangan nakal. Antara. Okay, lepas tu come on. Okay, yes. Akhirnya sampai checkpoint. Okay, yang ni macam mana ni? Yang ini macam mana? Oi. Macam mana? Yang ni macam bagi susah je ni. Okay. Allah. Macam mana Mariam nak pergi yang dekat sana Sekejap. Okay guys, so yang ni memang lama gila Mariam nak lepas. Okay, so Mariam rasa Mariam kena pergi yang sebelah kiri. I think lah kiri lagi senang. Okay, Mariam cakap dah. So on the game memang dia buat yang sebelah kanan tu susah, supaya korang susah nak benang. But korang salah lah, on the game salah orang ya guys. Okay, yang ni apa ni? Apa itu? Lantak lah. Okay, so next kita masuk. Yang ini apa? Oh, you have destroyed my creation for the last time. I've had it. That ni. Kita kena kalahkan je guys. This should be good. This should be good. Okay, kita kena kalahkan. Okay, jom kita tembak dia. Dia mati. Dia baling kita. Okay, kita tunggu. Okay. Okay guys, so ni set-set dah hampir nak mati ya. Walaupun dia keluarkan api, dia ada legend, but tak salah lah. Okay. Maybe I should have been a better father, but it's too late for regrets. Better father. Lantak kau lah, kau nak jadi better father ke apa ke. Okay, so next. Okay. Let's go. Kita dah hampir nak penghujung. Oh, okay, ni. Oh, yang ni. Okay, apa pula ni?